kita punya signing Mal, yang aku baca lah ya. Okay, nak kata news apa info ni daripada tier 1 pun tak jugalah, tapi bukan pada tier yang sampah lah. The reason kenapa Liverpool tak sign January ni sebab diorang dah plan memang under slot sampai hujung season ni je. Okay, aku boleh terima bro. Okay, jadi maksudnya I mean new player yang akan masuk Liverpool nanti based pada new manager. True. That's betul. why Good move lah kalau dia buat macam tu. Good move. Kalau that's the reason, aku boleh terima bro. I mean, kita as a fan, kita tak nak player keluar masuk bro. Terlalu banyak player keluar masuk dalam team tak bagus bro. So nanti dia tak nak kalau apa yang slot signing ni, contoh Januari ni slot ada sign player, and then by end of the next season, coach yang baru tu tak nak guna player tu. So jadi macam kisah lah. Macam kisah. Okay. So maknanya player yang baru masuk ni Tapi sebenarnya kita punya CB kritikal kan, bagi aku lah. Kritikal CB kita. Langsung tak ada, macam sekarang kita tak ada pengganti CB pun, kita pakai tangkap muat je. Okay, Leonie, okay, pertama, Joe Gomez injured lama mana nak tahu? I think Joe Gomez, few weeks kot. Okay, what about Leonie? Bila come back fit, training with the whole squad? Leonie ACL bro. So I think Bailey dia dah like training dah. Dia dah berjalan dah. Tapi aku rasa by end kena bagi dia sampai end of season lah bro. Looks like macam kita tak ada somebody else lah. No one else bro yang kita ada. Memang tak ada. Tak apalah. Ryan lah jadi gue. Balik kelakar. Dia dah buat dah macam tu. Ryan jadi gue. Sial. Ataupun Endo. Endo tak tahulah. Aku rasa Endo pun dia caw kot ni season depan ni. Most probably lah. Rosak squad habis semua bro. Korang dah tengok ada